semua dah selamat datang ke Serius Gaming. Hari ni aku main game Combat Warriors lagi. Dan hari ni aku buat private server je guys. Kita kena cuba pada server. Server tu dekat mana dia? Jumpa punya. Cubalah naik atas. Oh, lari sini aku kejar kau. Ya. Sini ada orang. Sakit. Oh. Mantap. Tak guys, tak dapat orang macam ni. Dia ni tak dapat yang tak dapat ni orang. Apa jadi ni? Flash kat sini. Tadi kenapa aku kat sini tak? Aku tukar. Mantap. Ya. Oh. Dah lah senjata dia laju lah. Senjata dia laju lah sebab tu kalah tu. Kalau senjata dia perlahan lah, memang aku menang lah. Senjata aku perlahan kan. Sekejap, mana? Pergi dekat aku balik. Tak jadi. Aku tak tahu senjata ni aku tak beli tau. Dah aku tahu senjata tu. Aku dah dapat tangan kau. Aku beli dia. Tak apa, aku kita dapat kepala dia korang. Nampak? Kita dapat kepala dia. Kau ni gila kepala dia. Sini lah. Oh ya, aku dapat kepala kau Aira. Kita hilang sidekick. Ni kau. Mana dia? Cari. Oh, sakit lagi serang. Adakah kau mau mati? Lu di mana ya? Ni dia. Halo. Pun aku. Cepatlah aku stress ni. Cuk join. Kesian dia. Dia datang lagi datang. Sif, kau jumpa aku tak? Aku jumpa kau. Sini lah. Nanti aku datang. Dah lama dah. Aku jauh dengan kau. Aku Ni dia. Yang ni kenapa kau tak dapat? Aku dah geram lah. Siapa nak kalah dengan aku? Cepat sikit. Orang nak kat bawah tu. Alamak, dia kacau aku. Alamak, dia datang. Siapa datang? Aku betul-betul dekat situ. Betul-betul dekat air. Elok-elok kat air. Nampak dia datang tu. Dia datang tu korang bagi.
tengok. Ya! Ya! Inilah. Ya! Sakit. Nak kena ni. Aku tukar tempat. Cukup nyawa ni sikit. Okey, aku dah cuba tempat baru. Nak heal nyawa sekejap. Mak, aku betul-betul dekat pokok tu. Betul-betul kat atas pokok tu. Betul-betul kat atas pokok. Mantap dia pergi. Ni dah dekat macam matan korang. Nampak ada panjat dalam matan tu. Mak, aku nampak kepala dia. Tak dengar aku suara. Jangan mengejut korang. Bila aku finish kau. Kau tak tahu ke aku muncul dari mana? Aku boleh muncul dari mana-mana saja. Lama aku dekat sangat dengan dia ni. Tak nampak dia korang. Oh my gosh. Lama aku betul-betul dekat rumah tu. Mak hilang pula dia tu. Hello. Tak nampak pula dia. Aku buat lagi. Kita lagi dia pergi jabatan. Sofia, kau pergi dekat jabatan. Beberapa serangan hendap aku gagal. Mantap. Di mana dia? Oh my god. Sudah ditunjuk sikit. Sudah ditunjuk sikit. Jangan.
Aku tak reti nak tukar senjata kan? Aku tak nak tukar. Tukar. Tak nak. Senjata lain nanti kuasa dia lagi kuat. Tak nak. Jangan aku akan lemah sikit. Dia cakap tak. Tak boleh. Tak boleh. Flambush. You must unlock the following item to purchase. Flambush. Flambush. Jangan tengok ah. Janji dah tengok. Bunuh baik, dia tak buat apa-apa. Dia tak guna ability pun untuk membunuh. Dia tak guna ability untuk bunuh je guys. Jadi memang lemah. Langsung tak guna ability untuk bunuh. Kalau malam kenapa? Tak ada apa-apa. Malam sedikit gelap. Aku ada dekat sini lah. Alamak dia letak aku betul-betul dekat bawah jabatan. Okey dah semua, sampai situ saja untuk video kali ini. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe. Aku berapa lama. Turn on notification untuk tak tertinggal channel baru aku lagi. Jadi semua aku cakap bye-bye. Ya, insyaAllah. Sudah jadi apa? Tengok orang ni juga. Mantap. Okay. Dah mantap. Okey dah. Aku nak main game 5 orang. Bukan 8 orang. Sofia mana main Sofia?
Bye-bye Rencang.